Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zurriyatihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahi walidina wa limasyayikhina ولمعلمينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya. Pada malam yang mulia ini dapat lagi kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita menunaikan sembahyang berjamaah, dan seterusnya kita mendengar bacaan kitab ataupun di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya, membukakan pintu kefahaman kepada kita semua yang datang berhadir pada malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan pengurusi barisan Imam Bilal Siak dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung lagi sesi kuliah kitab Tauhid, iaitu kitab Pati Faridatul Faraid karangan Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambui Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin. Kata musannif pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifah tusyriqu bi anwarit tauhid wal yaqin.
Baik, kita baca pada muka surat 2 dah tuan-tuan. Kitab kita ni pada muka surat 2. Sebelum ni kita baca sikit dah mukadimah daripada pengarang kitab. Jadi kitab Faridatul Faraid ni dikarang oleh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambui Al-Fatani. Tuan-tuan boleh baca di depan tu, dia ada ringkasan sejarah hidup dia. Dia punya biodata dia lah tu. Jadi di antaranya dia belajar di mana? Di Fatani kemudian belajar di mana pula? Di Kelantan. Pertama dia belajar di pondok almarhum Tuan Guru Raja Haji Jambui. Kemudian bermusafir ke Kelantan untuk melanjutkan pelajarannya di Kota Baru. Tinggal di sana selama 15 tahun, belajar dan mengaji sebagai memenuhi seruan pepatah berkata belajar sambil berkhidmat. Maksudnya sambil-sambil belajar dia berkhidmat mengajar pula. Kemudian habis di sana terus pula musafir ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, bermukim di Mekah Mukarramah selama 14 tahun. Berulang alik di antara para alim ulama di Masjidil Haram dan guru-guru yang berada di Mekah Al-Mukarramah pada waktu itu. Dia habis dia mengaji di Kelantan, di Petani, di Petani, kemudian mengaji pula di Kelantan. Habis mengaji di Kelantan, pergi pula ke Mekah, mengaji di Masjidil Haram dengan para masyayikh, para alim ulama yang ada di sana. Kemudian selama 14 tahun ulang alik duk mengaji tu, barulah balik kemudian membuka pondok mendirikan sekolah bernama Darul Ulum Nibung Baru Jala, di Jala ataupun di Yala. Bahasa Melayu dia Jala kan, bahasa Thailand ni dia panggil Yala kan. Tiga dia panggil Changwat. Changwat ni kalau kita negeri lah, wilayah. Patani, Naratiwat dan juga Yala. Tiga itu majoritinya ke semua orang Islam, dan banyak alim ulama di sana. Pondok-pondok banyak. Kitab-kitab Jawi yang kita mengaji di pondok-pondok, sama ada di tanah Melayu kita sendiri ataupun di Fatani sana, di Malaysia ataupun di Fatani sana, ada banyak kitab-kitab Jawi itu karangan alim ulama daripada Fatani. Kitab Munyatul Musalli, Faridatul Faraid, kitab apa lagi? Buyatul Tullab, fiqh kan, Matla'ul Badrain, Wisyahul Afrah. Banyak sangat kitab karangan ulama Petani. Alhamdulillah negeri Petani ni masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mereka dengan alim ulama yang ramai, dan ramai yang menjadi musannif ataupun pengarang-pengarang kitab. Baik. Jadi kita nak baca ni kitab Pati Faridatul Faraid ni salah satu daripada karangan ulama mereka lah. Ulama dari negeri Fatani. Jadi kitab Pati Faridah Faraid ni sebenarnya adalah kitab ringkasan daripada kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani yang sebelum ni kita sebut dah berkenaan Syekh Wan Ahmad ni. Syekh Wan Ahmad jadi guru ataupun alim ulama, salah seorang daripada ulama besar yang bermukim di Masjidil Haram. Dan salah seorang anak muridnya yang terkenal adalah Tok Kenali. Tok Kenali Kelantan tu, itu salah seorang daripada anak murid pada Syekh Wan Ahmad. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ni dia karang satu kitab nama dia Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Kitab tauhid juga. Kitab Faridah nama dia, orang panggil kitab Faridah. Kemudian datanglah Syekh Nik ni, Tuan Guru Haji Nik Abdullah ni, dia ringkaskan kitab Faridatul Faraid yang dikarang Syekh Wan Ahmad tadi. Kemudian dia namakan kitab ringkasan tersebut dengan Pati Faridatul Faraid. Sebab tu dia panggil Pati. Dalam bahasa kita kan Pati tu apa? Benda yang apa? Pekat kan? Dia kecil ya Pati tu. Tapi bila kita bancuh jadi banyak. Itu maksudnya. Jadi kitab ni walaupun kecil, setelah diringkaskan tapi maknanya luas. Jadi dia daripada seolah kitab mukhtasar, ni ringkasan ni diringkaskan pada kitab yang besar. Maksudnya maknanya luas, tapi diringkas menjadi kecil. Sebenarnya pada adatnya lagi payah lah. Pada adatnya tuan-tuan lagi payah.
Benda yang banyak, benda yang besar, yang luas, pemahaman ataupun ilmunya diringkaskan menjadi lagi kecil, sebenarnya lagi payah. Bila kita baca tu, kita perlukan kepada syarahan yang luas. Macam tu jugalah seumpama kitab Pati Faridatul Faraid ini. Dan tradisi meringkaskan kitab ini bukan hanya pada ulama Melayu, ulama Jawi kita Nusantara ni. Tradisi ni sebenarnya dimulakan oleh alim ulama min a'immatil ummah. Pada para imam-imam dulu, kebanyakannya mereka itu adalah meringkaskan kitab-kitab yang terdahulu supaya lebih kecil bentuknya dan mudah dipelajari dan difahami, dan juga dihafal kitab tersebut. Itu di antara tujuan kenapa alim ulama kita dulu dia meringkaskan kitab. Imam Nawawi rahimahullahu taala masalan, contohnya kitabnya yang bernama Minhajut Talibin. Kitab ilmu fiqh, Minhajut Talibin. Minhaj tu sendiri adalah merupakan ringkasan sebenarnya. Kitab yang diringkaskan daripada kitab Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala yang bernama Al-Muharrar. Kalau orang mengaji pondok ataupun mengaji di Mesir ke di mana ke, dia pernah lah ataupun pernah dengar lah nama kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Nama panjangnya, nama pendek dia Minhaj. Orang panggil kitab Minhaj. Kitab Minhaj ni kalau kita kumpulkan, kalau dicetakkan dengan matanya sahaja, tak tebal mana tuan-tuan. Tak tebal mana. Tapi bila disyarahkan oleh ulama-ulama yang datang setelah Imam Nawawi, mereka mensyarahkan kitab Minhaj itu, maka syarahannya jadi panjang-panjang, jadi berjilid-jilid, tebal-tebal. Di antara syarahan yang masyhur ada 4. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj, karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Yang kedua nama dia Nihayatul Muhtaj, karangan Imam Ar-Ramli. Yang ketiga Mughnil Muhtaj, karangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Yang keempat Kanzur Raghibin, karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Itu di antara syarah-syarah kitab. Kalau Tuhfatul Muhtaj itu tebal ni tuan-tuan. Kalau dicetak tu tebal. Tuhfah tu saja dicetak, kalau syarah dia tu 9-10 jilid. Kalau dicetak berkali dengan Hasyiah Syirwani dan Ibn Qasim itu, hasyiahnya lagi panjang. Padahal asal kitabnya kecil je, kitab ringkasan. Tapi bila disyarahkan ulama jadi panjang. Itu menunjukkan ringkasan itu adalah satu kitab yang dipanggil sebagai qalilul lafzihi wa katsiru ma'nahu. Lafaznya pendek sikit, tulisannya sikit, tapi maknanya luas. Sebab itu sebenarnya kita baca kitab matan ataupun ringkasan ini sebenarnya lebih payah berbanding kita baca kitab syarah yang sudah disyarah, dihuraikan ulama dengan panjang lebar. Ala kulihannya kita nak sebut apa? Kitab itu, tradisi ulama ini dia banyak, sama ada dia mensyarahkan ataupun dia meringkaskan sesuatu kitab. Itu kalau kita tengok dalam mazhab kita lah tuan-tuan, kan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebenarnya kitab Imam Nawawi tadi, kitab Minhaj pun sebenarnya diringkaskan lagi. Padahal ringkas dah tu kitab Minhaj tu, tapi diringkaskan lagi. Nama dia kitab Manhajut Tullab. Manhajut Tullab diringkaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia sendiri yang mensyarahkan kitab itu, nama dia Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajut Tullab. Kitab Fathul Wahhab ni, kalau orang mengaji di pondok ke di mana ke, dia kata kitab yang payah. Antara ibarat-ibarat ataupun bahasa dia tu payah. Kitab Fathul Wahhab. Baik, jadi kitab Minhaj tadi dia menjadi satu kitab yang penting di dalam mazhab kita. Sebab kedudukan Imam Nawawi itu sendiri sebagai mujtahid tarjih di dalam mazhab kita Syafi'i. Ini sedikit saja tuan-tuan, kita mukadimah sikit, tak apa. Imam Nawawi ni dia mujtahid tarjih di dalam mazhab kita Syafi'i. Sebab tu ulama kata datangnya Imam Nawawi ni sebenarnya menghidupkan kembali dan meneruskan legasi mazhab Syafi'i itu untuk terus berkembang sampailah kepada kita lah ni hari ni. Itu jasa Imam Nawawi yang sangat besar jasanya. Sebab tu bila orang dah sampai kepada tahap pengajian yang dia mengaji kitab Minhajut Talibin,
Maka kitab itu merupakan kitab tadris yang paling tinggi dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau orang nak keluar fatwa, tuan-tuan, nak berfatwa dengan qaul yang muktamad, maka dengan kitab Minhaj. Walaupun dalam Minhaj itu Imam Nawawi dia sebut ada qaul yang muktamadnya, qaul yang asahnya, ada qaul yang sahihnya, ada yang rajihnya, ada yang maju, banyak pendapat dalam tu, tapi difatwakan dengan pendapat ataupun qaul yang muktamad. Itu Imam Nawawi dia sebutkan. Baik, itu jasa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada satu cerita, tuan-tuan, di Mesir. Imam Nawawi ni dia duduk di Syria kalau sekarang. Dia datang dari sebuah kampung yang bernama Nawa, di Syria. Sekarang negara Syria. Dulu masa zaman Syria itu kena bom, makam Imam Nawawi ni Syiah dia orang bom makam Imam Nawawi. Sekarang dengan kata dah bangun elok balik dah. Dia orang buat elok balik makam dia. Maka Imam Nawawi dulu kena bom. Syiah kan. Syiah dia tak kira apa. Imam Nawawi dia tak ada apa. Kita yang peduli, sebab itu Imam Ahli Sunnah Jamaah. Orang Syiah tak peduli Imam Ahli Sunnah ni. Dia bom ikut dan dia, ikut suka dia. Maka Imam Ghazali pun duduk di Iran kan. Sebab tu maka Imam Ghazali tak dijaga. Tak dijaga seperti mana beliau itu adalah seorang ulama besar di dalam Islam. Sebab apa? Dia duduk di tempat orang Syiah. Syiah dia nak peduli apa? Imam-imam ni tak ada apa dia. Sahabat pun dia tak ni, apa lagi ulama-ulama Ahli Sunnah Jamaah. Sahabat sendiri pun sebahagian yang mereka kafirkan. Itu Syiah kan. Sayyidina, selain daripada Ahlul Bait lah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kafir. Itu Syiah yang apa, yang imamiah tu. Syiah yang dah murtad, yang keluar daripada Islam. Jadi Imam Nawawi ni dia dari Syria. Disebutkan dalam cerita dia pernah ke Mesir dan dia nak menziarah makam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi zaman Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i jauh, tuan-tuan, 400 tahun lebih kurang. Imam Syafi'i wafat pada tahun 100, lahir 150, wafat 204 Hijrah. Imam Nawawi abad ke-7. Itu dalam tahun 600 Hijrah sekian Imam Nawawi. Jadi 200 ke 600 itu lebih kurang 400 tahun jarak masa zaman Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Bukan satu zaman, bahkan jauh sangat, 400 tahun, tuan-tuan, jauh. Baik. Jadi Imam Nawawi bila mana dia datang ke Mesir, dia pergi nak masuk ke makam Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, Imam Syafi'i ni makam dia duduk di dalam. Di luar itu ada satu tempat. Orang Arab Mesir ni hari Jumaat dia ada suk, dia ada pasar, buat pasar dekat jalan tu. Di bawah pasar pasar tu di bawah flyover. Dikatakan Imam Nawawi bila datang nak ziarah makam Imam Syafi'i, dia berhenti di tempat tu lah. Sekarang ni ada flyover, tempat dia berhenti situ. Dulu tak ada lah, zaman dia tu tak ada lah. Zaman lah ni dia orang buat flyover. Dia orang dikatakan Imam Nawawi dia berhenti situ. Dia tak masuk ke dalam ziarah makam Imam Syafi'i. Dia nak ziarah tapi dia berhenti situ. Dia kata, aku malu dan segan nak masuk ziarah ke makam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata, aku tak layak. Seolah-olah aku ni tak layak nak ziarah makam Imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu Imam Nawawi. Bukan maksudnya tak boleh ziarah. Maksudnya Imam Nawawi sendiri dia tawaduk dia tu, rasa tak layak kedudukan dia dengan Imam Syafi'i. Itu bagi orang yang betul kenal lah, tuan-tuan. Betul kenal siapa Imam Syafi'i. Kalau orang tak betul kenal, dia panggil Syafi'i tu Syafi'i ya. Panggil Syafi'i. Ingat Syafi'i siapa kawan dia? Bukan. Imam Syafi'i, imam, tuan-tuan. Imam mujtahid mutlak. Imam Nawawi hebat tu. Itu Imam Syafi'i lagi lah kan. Maka Imam Nawawi kata, aku tak layak, rasa tawaduknya, rasa rendah dirinya, rasa tak layak jumpa dengan Imam Syafi'i. Maka sampai situ je lah. Lepas tu dia tak masuk ziarah. Wallahu alam, itu hikayat lah. Ada diceritakan macam tu. Baik, tuan-tuan, kita sambung, kita baca di kitab kita ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Katanya, alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifah tusriqu bi anwarit tauhid wal yaqin. Maksudnya pujian-pujian bagi Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin yang tinggi ia seperti beberapa langit
akan pengenalan Allah yang cerah ia seperti beberapa matahari padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Baik. Kalau orang belajar ni sedikit tuan-tuan, kita masuk sikit. Kalau orang belajar dalam ilmu bahasa Arab, bila dia baca muqaddimah pengarang ini, dia akan dapat rasa adanya di situ balaghah. Ditulis itu dalam bentuk balaghah yang tinggi. Mana balaghah ni sastra. Dalam bahasa Melayu dia sastra. Di situ dia panggil adanya bara'atul istihlal. Tengok dia punya mukadimahnya. Segala puji bagi Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati mukmin yang tinggi seperti beberapa langit. Akan pengenalan Allah, maksudnya mentauhidkan Allah seperti beberapa matahari padahal cemerlang hatinya dengan cahaya tauhid dan yakin. Di situ dia telah menjelaskan dalam mukadimah kita baca ni mukadimahnya ini. Maksudnya kitab ataupun risalah yang dia nak tulis ini mengenai ilmu tauhid. Sebab apa? Dalam mukadimah dia sendiri dia ada sebutkan dia punya tanda-tanda. Dia sebutkan apa? Ma'rifah. Dia sebutkan apa? Tauhid. Dia sebutkan apa? Yakin. Itu semua kita panggil apa? Istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu tauhid. Jadi nak menunjukkan muqaddimah kitab ini saja pun kita baca dah tahu dah orang ataupun pengarang kitab ni adalah orang yang alim. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca muqaddimah kitab pun kita sebenarnya boleh tahu orang yang karang kitab ni orang alim ataupun dia sekadar mengcopy paste saja. Ataupun dia hanya tulis-tulis saja. Macam kita tulis karangan ni, tak tahu ke mana tulis je kan. Tak. Ulama yang mengarang kitab dia ada sastra dia. Dia ada ilmu balaghahnya, bayan, badik, ma'ani, lengkap dengan nahunya, dengan sarafnya. Itu bagi orang yang faham, dia akan nampak di situ. Jadi bara'ah istilah ni apa tuan-tuan? Bara'ah istilah ni dia menjadi macam contoh satu petanda, satu alamat bila mana kita baca pada permukaan ataupun mukadimah itu ke depan kita tahu pembicaraannya tentang apa. Kita baca mukadimah kitab tauhid, berarti ada petanda-petanda di situ bahawa kedepannya yang dibicarakan adalah kitab tauhid. Kalau kita baca kitab fiqh, mukadimah dia macam lain. Dia akan bawa datang istilah-istilah fiqh pada mukadimahnya. Kalau ilmu tauhid, dia akan bawa datangkan istilah-istilah tauhid pada mukadimahnya. Sama macam orang ceramah kan tuan-tuan. Kalau dia ceramah bab Maulidur Rasul, pada mukadimah dia macam mana? Permulaan dia nak ceramah tu mesti dia akan bawa ayat-ayat tentang maulid ataupun hadis-hadis tentang Maulidur Rasul. Orang nak ceramah, nak tazkirah bab puasa, maka dia takkan mulakan dengan ayat-ayat yang selain pada ayat tu. Dia tak mula dengan ayat sembahyang tak. Dia bawakan datang ayat apa? Ayat menceritakan tentang kewajipan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lepas tu kita tahu isi ceramah ni, ceramah bab puasa. Dia tak akan bawa ayat yang berkaitan dengan sembahyang dan sebagainya. Maka itulah yang kita namakan tuan-tuan sebagai bara'atul istihlal. Baik. Itu tak apa, sedikit saja kita nak sentuh. Bukan apa tuan, kita nak sebutkan di sini kitab-kitab yang dikarang ulama ni, walaupun kita tengok karya mereka nipis ya. Nipis ya karya ni, kitab kecil. Tapi kenapa boleh keluar dia punya huraian yang panjang? Macam kita sebut tadi, ilmu yang banyak tapi diringkaskan menjadi dalam satu kitab yang kecil. Itu baik. Baik. Kemudian, jadi pujian-pujian bagi Allah yang menaik dan menerang ke dalam hati. Kalau kita nak hurai sungguh ni, ada perbezaan pujian-pujian dengan segala puji. Kalau kita hurai sungguh, ada perbezaan dia. Biasa kita terjemah apa? Alhamdulillah dan segala puji. Tapi ada sebahagian kita ada terjemah puji-pujian ataupun pujian-pujian. Itu pun sebenarnya ada perbezaan.
Itu pun menyangkut dengan ilmu nahwu jugalah. Saya tinggalkanlah. Kita tak istighol apa, kita tak menyebutkan ke situ. Kita nak terus fokus kepada pembahasan kita insya-Allah. Takut nanti kalau kita hurai yang tu bukan tempatnya pula, kita habis masa di situ. Baik. Kemudian saya nak sentuh sikit lagi tentang mukadimah ni, tentang alhamdulillah. Saya nak sentuh sikit bab puji. Jadi ulama ni tuan-tuan, dia membahagikan pujian ini, alhamdulillah ini, segala puji atau puji-pujian ini menjadi kepada 4 bahagian. Yang pertama dia panggil puji qadim ila qadim, iaitu puji Allah kepada Allah. Itu bahagian puji yang pertama. Yang kedua, bahagian puji yang kedua, puji qadim ilal hadis, iaitu puji Allah kepada makhluk. Bahagian yang ketiga, puji hadis ila qadim, iaitu puji makhluk kepada Allah. Bahagian keempat, puji hadis ila hadis, iaitu puji hamba ataupun puji makhluk sesama makhluk. Ini empat bahagian puji ini, kesemuanya puji itu kembalinya kepada Allah. Itulah pada makna alhamdulillah. Kita sebut apa? Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Bila kita terjemah segala puji itu, kita pun dah faham dah maknanya banyak jenis puji. Segala puji bagi Allah. Segala puji yang mana? Segala puji yang tersimpan pada 4 yang tadi. 4 puji tadi, puji Allah pada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk pada Allah, puji makhluk sama makhluk. Semua puji ini kita kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puji ialah kepada Allah. Contoh kita ambil yang pertama, puji Allah pada Allah. Seperti mana puji Allah kepada Allah? Kita baca Al-Fatihah tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Siapa yang puji siapa tu? Allah Ta'ala puji dia sendiri. Sebab Quran itu kalam Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala itu sebaik-baik pemerintah. Allah Ta'ala itu sebaik-baik yang memberi pertolongan. Siapa puji siapa tu? Allah Ta'ala puji Allah Ta'ala. Sebab kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam Sayyidina Muhammad SAW kan. Maka Allah Ta'ala puji Allah Ta'ala sendiri. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Itu puji Allah kepada manusia. Ada tak Allah Ta'ala memuji makhluknya? Ada. Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala memuji Nabi-Nabi yang lain. Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mulia, yang bertakwa, yang beriman dan seumpamanya. Itu puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Ini puji kita kepada Allah yang ketiga. Apa contohnya tuan-tuan? Kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan memuji kita Allah Subhanahu taala. Kita memuji Allah. Lepas mana kita habis makan tuan-tuan, kita disunatkan baca doa makan kan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, at'amana, wasaqana, yang telah memberi kami minum, wa ja'alana minal muslimin, yang telah menjadikan kami daripada orang Islam. Kita puji siapa? Puji Allah. Itu bahagian ketiga. Yang keempat, puji hadis ila hadis, puji makhluk sesama makhluk. Seperti mana kita puji kawan kita, kita puji bos kita contoh. Tapi puji bos tu kadang puji ada makna. Puji ada makna. Tak bos hari ni nampak handsome hari ni. Ada apa-apa ke? Kan. Kadang dia puji ada makna. Puji tu ada sesuatu yang dia nak. Nak suruh minta cuti ke, nak minta bonus ke, nak tambah gaji ke. Tapi kita kata apa? Puji kita tu kepada orang, puji pada makhluk, pada orang yang lain, pada manusia lain, ataupun kepada makhluk yang lain, kesemuanya puji itu hakikatnya puji siapa? Puji Allah Subhanahu taala. Allah Taala puji Allah, memang puji Allah dah. Allah Taala puji makhluk. Makhluk tu siapa cipta? Allah. Berarti Allah Taala kembalikan puji itu kepada Allah. Kita puji Allah pada Allah. Kita puji sama makhluk pun hakikatnya siapa yang cipta makhluk? Allah.
maka kesemua puji tadi kita kembalikan kepada siapa? Lillah. Sebab tu itu makna alhamdulillah, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Itu tentang yang dimaksudkan dengan alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Baik. Kemudian kita sambung. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-bab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Tarjumani uluhiyah, juru bahasa ketuhanan, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah. Siapa juru bahasa ketuhanan? Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dia sebutnya juru bahasa ketuhanan. Maksudnya orang yang menyampaikan risalah, orang yang menyampaikan, orang yang menjadi wasilah, iaitu syariat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu disampaikan kepada sekalian makhluk. Dengan wasilah siapa ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampainya syariat, tuan-tuan, sampainya agama, sampainya ilmu, sampainya nikmat iman kepada kita, sampainya nikmat Islam kepada kita, kesemua itu adalah wasilah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan. Sebab itulah berhaknya kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang lebih agung bagi berbanding Rasulullah SAW. Rasulullah itu bukan hanya seorang seorang Nabi yang Allah Taala kata, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah seorang bapa daripada kamu, walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah pesuruh Allah, Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Jadi Rasulullah bukan manusia biasa. Ada sebab apa kita perlu tekankan di sini, tuan-tuan. Sebab zaman lalu ni ada orang yang dia nak bawa orang itu mengatakan Rasulullah ni sama macam kita, ya, lebih kurang kita juga. Bila Nabi wafat, habislah. Tak boleh kita nak tawasul dengan Nabi. Itu masalah tawasul lah. Masalah yang kata apa? Ada sebahagian puak yang diingkar, sebahagian mereka yang mengingkar. Sebab dia faham bila Nabi wafat, Nabi mati, sama macam kita lah. Kita mati tak ada apa, habis. Tak, tuan-tuan, Rasulullah ni bukannya manusia biasa macam kita. Bahkan tubuh baginda tu berharga. Peluh Nabi sama peluh kita. Memang Nabi peluh, kita pun peluh. Tapi peluh Nabi dengan kita tak sama. Peluh Nabi wangi, peluh kita wallahu alam. Kan? Itu di situ saja pun menunjukkan tak sama dah. Kejadian Rasulullah ni yang Allah Ta'ala cipta tak banding dengan kita. Walaupun Nabi ini memang dia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sifat-sifat kemanusiaan pada Rasulullah. Itu sifat yang jaiz, ya. Sifat yang harus bagi seorang Nabi, seorang Rasul itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti mana manusia yang lain. Dia panggil a'radul basyariyah. Memiliki sifat-sifat seperti mana sifat manusia yang lain. Maksudnya apa? Nabi makan, kita pun makan. Itu maksud sama. Jadi sebab Nabi seorang manusia, jadi Nabi makan, nak makan lah. Nabi tidur tak? Nabi tidur, sama juga kita pun tidur. Tapi adakah sama sifat makan Nabi dengan sifat makan kita? Adakah sifat tidur Nabi sama dengan sifat tidur kita? Adakah sifat berjalan Nabi sama dengan sifat berjalan kita? Itu kesemuanya ada yang tidak sama. Walaupun sama pada perbuatan, sifat manusia itu sama, tapi cara Nabi itu tak sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tuan-tuan. Itu yang dikatakan dengan al-a'radul basyariyah. InsyaAllah dalam kitab tauhid ini kita akan jumpa lah pada pembahasan sifat yang harus bagi seorang Nabi, harus bagi seorang Rasul, memiliki sifat a'radul basyariyah. Nabi berkahwin, kita pun berkahwin. Cuma perbezaannya, Nabi hanya dikhususkan khususiat pada Nabi boleh kahwin menikah lebih pada 4. Kita setakat 4 je.
Itu pun 4 tu boleh kira dengan jari. Siapa yang bagi kau 4? Tapi kebolehan ataupun harus bernikah itu sampai 4 saja kita. Mengumpulkan di dalam satu waktu. Adapun dia nak kahwin 10, nak kahwin 20 boleh. Tapi satu masa tu mesti 4 je, tak lebih. Kahwin 4, lepas tu cerai yang 4 tu kahwin pula yang lain. Sampai 20 ke 100 ke tak salah, tak ada masalah. Tapi tak boleh berkumpul dalam satu masa 4 orang. Tapi Nabi SAW boleh. Itu khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kahwin Nabi sampai 10 sampai 11. Dalam satu masa boleh sampai 10 orang. No? Baik. Kemudian jadi wassalatu wassalam dan rahmat sejahtera atas juru bahasa, iaitu juru bahasa ketuhanan Rasulullah SAW, dan yang menunjuk pada keesaan Allah, penghulu kita Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dia dengan mukjizat yang menyalahi akan seterunya. Seteru ni musuh. Dibangkitkan Nabi ni dengan mukjizat. Di setiap Rasul ni, setiap Nabi ni Allah Ta'ala bagi kelebihan mereka dengan mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar adalah tentunya Al-Quran. Itu mukjizat yang terbesar. Ada lagi mukjizat lain? Ada. Kita pernah dengar cerita Nabi belah bulan kan? Ada. Mukjizat Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk naik ke langit, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun mukjizat. Makna mukjizat ni apa tuan-tuan? Perkara yang mencarikan adat yang berlaku kepada seorang Nabi dan Rasul. Itu dipanggil mukjizat. Perkara yang mencari adat. Maksudnya pada adat ni mustahil benda tu. Mustahil nak belah bulan. Mustahil. Pada adatnya nak mustahil kan? Orang biasa tak boleh belah bulan kan? Nabi Musa AS belah lautan. Pada adatnya tak boleh belah kan? Nabi Musa AS bila tumbuk kan? Nabi Musa ni kan pernah bertumbuk. Di antara mukjizat Nabi Musa ni diberikan kekuatan yang luar biasa. Nabi Musa pernah tumbuk seorang Bani Israel sampai mati. Tumbuk tu tanpa Allah, lebih kurang macam tu lah. Tapi bukan niat Nabi Musa ni nak bunuh kawan tu pun. Nak macam kita nak tarik telinga sikit ya. Nak melawat tarik telinga sikit. Tampaklah sikit kawan tu, slow je, tiba-tiba mati terus. Itu kekuatan luar biasa ya. Mukjizat yang Allah SWT bagi kepada Nabi Musa AS. Nabi kita Muhammad di antaranya belah bulan dan sebagainya. Maka mukjizat ni apa tuan-tuan? Mukjizat ni perkara yang mencarikan adat, perkara yang mustahil pada adat berlaku, Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi dan para Rasul, untuk itu menjadi satu tanda bahawa mereka itu adalah Rasul pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk meyakinkan umat lagi. Sebab manusia ni, kalau kita tak tengok benda yang pelik-pelik, yang aneh, tak faham, tak percaya. Nak tengok power seorang tu, dia boleh jalan atas air, baru kata wali. Nak kata, orang kata duk dakwa kata dia ni wali, mana tanda dia? Macam kita je tengok kan. Tapi kalau kata terus nampak boleh berjalan atas air, berlaku mengaku wali tu. Itu perkara yang khariqul adah, perkara yang mencarikan adat. Jadi ada atau tidak perkara yang khariqul adah? Ada tuan-tuan. Kalau berlaku kepada Nabi dan Rasul dipanggil mukjizat. Kalau berlaku kepada orang soleh, para awliya, para ulama, dipanggil dengan karamah. Kalau berlaku perkara itu kepada orang biasa, dia bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali, bukan alim ulama, orang biasa, orang awam macam kita ni, dipanggil dengan ma'unah. Kalau berlaku kepada orang yang mensyirikkan Allah, perkara carikan adat juga, itu dipanggil sihir. Sihir pun perkara yang mencari adat. Ada orang yang boleh sihir sampai terbang, boleh terbang, rupanya sihir. Dengan bantuan jin, mencarikan adat, khariqul adah juga. Tapi bukan daripada Allah itu, dia sendiri dengan bantuan jin dan sebagainya. Maka itu dipanggil sihir. Dan perkara mencarikan adat ni ada tuan-tuan. Baik. Sebab itulah bila mana orang yang dia tidak mempercayai tentang bab karamah ni tuan-tuan, takut-takut akhirnya dia menolak juga tentang mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para Nabi dan para Rasul. Ada orang tak percaya ni, apa karamah-karamah tak ada, dia kata. Tak ada, tak berlaku.
cerita tentang bab wali ni pergi Mekah, apa nama, sekelip mata je, tiba-tiba dah ada kat Mekah. Boh apa, isi minyak guna air. Itu kan cerita Tuan Guru Muallim apa, Abdul Wahid Sungai Udang di Melaka tu kan. Ada kisah dia cerita apa, karamah dah anak murid cerita. Bila mana kereta dia tu nak pergi satu tempat, mati kereta dia. Kemudian cek tengok minyak habis. Kenapa dia disuruh anak murid dia pergi ambil air dekat sungai tu. Ambil air, dia kata isi. Isi air tu dalam kereta. Kita buat jahanam kita. Tapi dia isi, tiba-tiba jalan macam biasa, macam minyak. Itu kita katakan boleh je, boleh. Boleh tak jadi boleh. Itu perkara yang mencarikan adab. Cuma nak percaya ataupun tidak je. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Sebab apa? Dia tak tengok dengan mata kepala dia. Tapi kalau orang tengok dengan mata kepala dia, dia akan percaya. Dan perkara itu bukan mustahil. Pada akal tak mustahil. Pada adat ya mustahil, tapi pada akal tak mustahil. Itu hanya berlaku pada wajib pada adat sahaja. Jadi nanti insya-Allah kita bahas juga, nanti ada bab hukum adat, hukum akal dan hukum syarak. Insya-Allah ke depan kita akan tengok. Baik. Sambung lagi tuan-tuan. Kerana mengkuat akan Rasulnya dan membenarkan petunjuknya. Maksudnya apa? Kenapa Allah Ta'ala bangkitkan seorang Nabi Rasul? Setiap-tiap Nabi Rasul tu ada mukjizat. Kerana mengkuat akan Rasulnya dan membenarkan petunjuknya. Dengan ada mukjizat itu nak bagi kuat lah. Nak bagi kuat, kata dia ini adalah betul seorang Nabi, dia ini betul seorang Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Itu wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebarkan dakwah ajaran Tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah function ataupun di antara ilah kenapa, sebab Allah Ta'ala bangkitkan seorang Nabi, seorang Rasul, untuk dia itu ada mukjizat. Begitu juga karamah yang Allah Ta'ala bagi para alim ulama dan para awliya salihin. Kenapa Allah Ta'ala bagi ada karamah-karamah jalan atas air dan sebagainya? Itu nak tunjuk kata betul mereka itu adalah wali-wali Allah. Mereka itu adalah ulama-ulama, orang soleh. Tapi sebagian ulama mengatakan karamah ni, karamah yang terbesar ini bukan karamah yang perkara yang jalan atas air apa semata. Karamah yang terbesar itu adalah karamah ilmu. Di antara karamah yang banyak tu, yang kita kata jalan atas air, berjalan sepatah kilat, boleh terbang. Itu ya karamah, tapi bukan karamah yang terbesar. Karamah yang terbesar adalah karamah ilmu. Sebab sihir pun boleh buat macam tu. Boleh sihir jadi terbang? Boleh. Boleh sihir boleh jalan atas air? Boleh. Tapi dengan sihir tak boleh menjadikan ilmu sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada ulama. Tak boleh. Kalau gitu boleh ramai orang jadi alim, pakai sihir dia alim hebat besar. Tak boleh. Kalaupun ada ilmu, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu tersebut. Sebab ilmu tu bukan ilmu yang berkat. Ilmunya itu dengan bantuan jin, bantuan sihir dan sebagainya. Maka karamah yang terbesar bagi ulama, alim ulama, para wali Allah ni tentang ulama kata karamah ilmu. Itu Imam Nawawi. Karamahnya apa? Karamah ilmu, tengok kitabnya sampai sekarang. Imam Syafi'i, kitabnya, ajarannya, mazhabnya itu dipakai sampai kita sekarang. Itulah karamah yang terbesar. Begitu juga Rasulullah, karamah terbesar adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang terbesar adalah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Sampailah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan menjaga. Dah tu bagi kita ni ada tak karamah bagi orang awam? Ada tuan-tuan juga kita pun. Kalau kita mampu untuk beristiqamah. Ulama kata, kalau kita mampu untuk beristiqamah, kita bukan Nabi, kita bukan alim ulama, kita bukan para awliya, kita orang masyarakat, kita orang awam biasa. Tapi boleh tak kita ada karamah pada kita? Boleh, bahkan boleh lebih pada karamah lagi, iaitu apa? Istiqamah. Ulama kita, in sabatat fin nafsil istiqamah fatilka lil abdi hiyal karamah. Kalau istiqamah ada kepada seorang itu istiqamah, seorang mampu untuk istiqamah, fatilka lil abdi hiyal karamah, maka itulah bagi seorang hamba biasa karamah. Karamah kita apa tuan-tuan? Istiqamah. Istiqamah datang pengajian,
Istiqamah hadir kuliah, istiqamah datang ke surau, ke masjid, istiqamah dalam apa segala benda. Maka tak perlu pun kita tunggu bila aku nak boleh jalan atas air, tak perlu pun. Itu sebenarnya ada karamah ya. Karamah dah yang Allah Ta'ala bagi. Istiqamah dalam melakukan amal ibadah, itu sebenarnya adalah karamah. Mana istiqamah ni apa? Konsisten dalam melakukan ibadah. Maksudnya setiap hari kalau dia nak amal satu perkara, setiap hari dia akan lakukan perkara tersebut sampai bila-bila dia lakukan istiqamah, walaupun sedikit. Jadi perkara yang sebaiknya itu adalah berterusan, walaupun perkara itu kita lakukannya sedikit je. Misalnya kita nak zikir, kita nak selawat, kita tetapkan hari-hari aku mesti selawat 100 kali, cukup. Tapi hari-hari mesti kena buat selawat itu 100 kali, hari-hari istiqamah itu. Jangan aku nak selawat 1000 kali. 1000 kali. Kerana hadis Nabi sebut macam-macam apa nama kelebihan berselawat. Di antaranya barang siapa yang berselawat 100 kali, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Orang yang selawat 1000 kali. Man shalla alayya 1000 marrah lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Orang yang selawat kepada aku 1000 kali, tiap-tiap hari 1000 kali selawat, lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Dia tak akan mati melainkan Allah Ta'ala sediakan surga padanya. Dia dengar tu 1000, wish, nak dapat surga ni. Aman 1000. 1000. Tapi dia mesti istiqamah amal. Dengan sehari 2, lepas tu tak. Tinggal tu. Lebih baik kita mula dengan sikit dulu, 10, 100, ya, 50, 100. Barulah kita tingkatkan. Lama-lama kita tingkatkan. Tak boleh kita ambil yang banyak tu. Itu dalam cara nak beramal, tak boleh kita ambil yang banyak tu. Ambil yang banyak sehari 2, lepas tu tak larat dah, letih nak istiqamah dalam beramal tu. Maka kita buat sikit dulu. Sikit kita boleh istiqamah, konsisten, barulah kita tambahkan. Itulah cara di dalam beramal supaya kita dapat istiqamah. Jadi orang yang dapat istiqamah, tuan-tuan, maka ibarat itu dah karamah. Karamah. Al-istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah lagi. Sebab itu susah, tuan-tuan. Bila orang tanya bab istiqamah ni sangat susah. Sebab apa? Itu karamah dah, perkara yang besar. Sebab tu nak istiqamah sangat-sangat susah. Perlu kepada riadah, perlu kepada latihan. Sikit lagi tuan-tuan, kita sambung. Wa ala alihi alladhina balaghu darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabil ladhina bazaghu nujumal huda binassi akhbarihi. Isyak buku apa dah? Dah isyak dah. 5 minit lagi boleh? 28-25 kita berhenti insyaAllah. Dan atas keluarganya yang telah sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya, dan segala sahabatnya Rasulullah yang gilang gemilang hal keadaan petunjuk mereka itu seperti bintang dengan tersebut pada hadisnya. Jadi selawat dan salam juga kita panjatkan kepada siapa? Alihi, iaitu ke atas keluarga Nabi. Yang pertama kali, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana selawat ni apa tuan-tuan? Maknanya rahmat. Jadi tadi dia terjemah tadi, dan rahmat. Jadi rahmat dan sejahtera. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kita panjatkan kita kepada alihi, iaitu keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada keluarga Nabi ini tuan-tuan, ulama dia ada menafsirkan beberapa tempat ataupun beberapa perkara. Yang pertama yang dimaksudkan dengan alihi, keluarganya Rasulullah itu ialah Banu Hashim wa Banu Muttalib, iaitu keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Nabi daripada sudut nasabnya, dia panggil pada maqam zakat Banu Hashim dan Banu Muttalib, iaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu dimaksudkan dengan keluarga Nabi. Yang kedua, alihi itu pada maqam doa, iaitu pada tempat doa. Siapa itu maqam doa? Alihi pada maqam doa, iaitu kullu mu'min walau asiyan,
iaitu tiap-tiap orang beriman walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas maqam ataupun kedudukan maksud alihi ni, keluarga Nabi yang kedua ini, masuk jugalah kita. Kita ini orang beriman walaupun asian, walaupun melakukan maksiat. Maka maksud keluarga Nabi ini boleh jadi keturunan Bani Hashim Muttalib. Itu pada satu makna. Pada satu makna iaitu makna doa, iaitu kullu mu'min walau asian, kesemua orang beriman walaupun dia melakukan maksiat pada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi. Jadi kalau kata selawat dan rahmat ke atas keluarga Nabi, dapat dah kat kita sekali. Kalau kata pada makam doa, dapat. Sebab alihi ini masuk semua orang beriman walaupun lakukan maksiat. Yang kedua, dan segala sahabatnya yang gilang gemilang keadaan mereka, iaitu sahabat Nabi. Selawat dan salam ke atas para sahabat Nabi. Sedikit tentang sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni apa takrif ataupun dia punya maknanya? Sahabat Nabi ni adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi dan mati dalam iman. Itu dipanggil sahabat. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi, sempat berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan apa risalah yang Nabi bawa, dan juga dia mati dalam iman. Itu dianggap ataupun disebutkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata dia beriman dengan Nabi, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi mati dalam kufur, tidak dianggap sahabat. Walaupun kalau kata dia diselangi oleh kufur, kemudian mati dalam iman, dianggap sahabat. Dia beriman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, kemudian murtad, kemudian dia masuk Islam balik, mati dalam iman, mati dalam Islam, maka dianggap sahabat. Jadi sahabat ni orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan juga mati dalam iman. Dia orang yang mati dalam keadaan murtad. Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, tuan-tuan, ramai manusia waktu tu yang keluar pada Islam, iaitu murtad. Jadi mereka yang murtad kemudian mati dalam murtad, tidak dianggap sahabat. Walaupun dulu mereka bersama Rasul, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi Nabi wafat, dia orang murtad, kemudian mati dalam murtad, tidak dianggap sahabat. Kemudian orang yang jumpa Nabi itu mesti hidup, yakni mesti Nabi dalam keadaan hidup. Kalau dia jumpa Nabi, Nabi dah wafat, tidak dianggap sahabat juga. Apa contohnya, tuan-tuan? Ketika mana dia datang nak jumpa Rasulullah, hari pertama dia masuk Madinah, sebelum tu dia Islam dah, tapi belum sempat jumpa Nabi. Hari pertama dia masuk ke dalam Madinah nak jumpa Rasulullah, hari itu Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi dia hanya sempat melihat jenazah Rasulullah SAW. Maka orang yang macam ni dikirakan sahabat ataupun tidak? Tidak. Dia sempat jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia pun mati dalam iman, tetapi jumpa dengan Nabi tu, jumpa dalam keadaan Nabi SAW sudah menjadi jenazah. Jadi orang yang macam ni tidak dikirakan sebagai sahabat. Ini ulama sebut takrif sahabat, tuan-tuan. Dan orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak sempat jumpa dengan Nabi, juga tidak dianggap sebagai sahabat. Itu seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, seorang tabi'in yang namanya itu masyhur di penduduk langit. Dikarenakan apa? Jasanya sangat besar, pengorbanannya terhadap khidmatnya yang luar biasa kepada ibunya. Iaitu dia apa? Dia bawa ibu dia, dia gendong ibu dia daripada Yaman, dia duduk di Yaman, pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Berapa ribu kilometer tu, tuan-tuan? Yaman nak ke Mekah tu jauh, ribu-ribu kilometer dulu batang pasir. Sebabkan dia itu miskin, tak mampu, dan maknya pun dalam keadaan yang memang dah tak mampu untuk berjalan, maka dia tekad untuk bawa mak dia itu naik atas gendong dia, kemudian dia bawa mak dia untuk ke Mekah. Itu kerana jasa ataupun apa, dia punya khidmat yang luar biasa pada ibunya, maka Allah SWT angkatkan darajatnya sehingga kan namanya itu terdengar di pelunggut langit. Itu disebutkan dengan kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa ramai orang yang masyhur di muka bumi, majhulun fis sama, di langit tak dikenali. Di bumi orang kenal, tu hebat apa semua, tapi di langit, maksudnya penduduk langit tak kenal. Berapa ramai juga orang yang majhulun fil ard, maksudnya di bumi ni, di dunia ni orang tak kenal dia apa.
Macam Uwais tu, tak ada orang kenal dia, orang kampung dia aja kenal. Dan orang kampung yang hanya tahu dia ini sebagai seorang pengembala kambing, orang biasa aja. Hari-hari duk main dengan kambing. Tak tahu, sedangkan dia itu masyhurun fi sama. Namanya itu terkenal di penduduk langit. Itu kerana jasanya ataupun dia punya khidmatnya kepada ibunya. Dia hari-hari dia buat latihan apa? Dia angkat kambing ataupun lembu. Orang kampung kata apa? Dia gila dah Uwais ni. Gila. Hari-hari dia bawa lembu, kambing atas badan dia. Itu kerana dia nak latihan supaya dia nak bawa ibunya ke Mekah. Baik. Wallahu alam, tuan-tuan. Itulah kita baca dulu dia punya pendahuluan. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ini dia nak masuk dah ke depan. Ke depan ni insyaAllah dia akan masukkan sedikit-sedikit pembahasan tentang ilmu tauhid. Nanti dia akan masuk tentang bab rukun iman, ya, bab rukun Islam, ya. InsyaAllah ke depan kita akan sambung lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.